A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-31 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan dan al-mutabaidan. Dalam episod yang lepas, kita dah dengar syarahan panjang beserta contoh untuk al-mutamathilan, al-mutaqariban dan al-mutajanisan. Dalam episod kali ini, insya-Allah kita akan sambung pada al-mutabaidan. Yang dimaksudkan dengan al-mutabaidan adalah dua huruf yang mempunyai makhraj yang jauh dan berbeza sifat. Contohnya huruf ta dan huruf kha. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 84, tukhrijuna, tukhrijuna. Atau makhrajnya jauh tetapi sifatnya sama seperti kaf dan ta pada faktubuh, faktubuh. Dan ia merangkumi 3 bahagian iaitu saghir, kabir dan mutlaq. Jom kita tengok satu persatu contoh. Yang pertama, al-mutabaidan as-saghir. Contohnya huruf nun dan huruf kha. Contohnya wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Contoh yang kedua pula, al-mutabaidan al-kabir, huruf dal dan ha. Contohnya dihaqa, dihaqa. Seterusnya adalah mutlaq. Contohnya huruf ha dan huruf mim. Anfusahum, anfusahum. Jom kita baca lagi daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Al-mutabaidan as-saghir, hukumnya izhar secara mutlak kecuali pada 2 perkara, yang mana 2 perkara ni perlu dibaca dengan ikhfa. Bila? Yang pertama, apabila nun mati selepasnya huruf qaf. Nun mati selepasnya huruf qaf, maka kita tak baca dengan izhar. Walaupun ini juga dikira sebagai al-mutabaidan as-saghir. Jadi nun mati bertemu qaf akan dibaca dengan ikhfa. Contohnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 31, inqalabu, inqalabu. Perkara kedua adalah nun mati selepasnya kaf. Nun mati selepasnya huruf kaf. Jadi kita baca dengan ikhfa. Contohnya dalam surah Al-Muzammil ayat 12, ankala, ankala. Hukum al-mutabaidan al-kabir dan al-mutlaq pula. Untuk al-mutabaidan al-kabir dan al-mutlaq pula adalah sentiasa dibaca izhar. Secara mutlak akan dibaca dengan izhar. Masya Allah. Jadi perkongsian berkaitan al-mutabaidan ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Jangan lupa tengok episod yang lepas untuk faham apakah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan. Juga episod kali ini al-mutabaidan. Alhamdulillah. Jadi perkongsian ni semuanya hasil daripada panduan lengkap ilmu tajwid ni. Dapatkan di www.nashrulquran.com. Atau boleh juga hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.